Saya dah lama tak mengayuh sebenarnya. Hari terakhir pun tahun lepas. Itu pun bukan di Malaysia. Wah, ambul, kau main lagi. Memang tapi bila tengok orang kain Kerek, ya? bukan, maksudnya teringin tapi tak ada. Tak ada peluang. Kecuali kalau dekat kampung-kampung pun, yelah. Saya rasa kan, dah terlanjur awak sebut tak ada peluang. Ini ada peluang ni. Program Kayuhan Gaya Hidup Sihat. Jom kayuh lah ni. Okey, jom. Okey. Dan program ni akan memang menarik untuk kita, pada mereka yang sukakan aktiviti yang menyeronokkan. Sambil kita mengayuh, kita dapat sihatkan badan dan juga dapat melihat kiri dan juga kanan alam yang betul indah sekali. Dan kita perkenalkan tetamu yang datang untuk kita kongsikan cerita tentang program kayuhan ni. Ya, kita ada meja bersara Zakaria Utin ya, sebagai Presiden Pradas. Kalau Pradas ni kayuhannya dari KL? KL ke Melaka. Ke Melaka. Ya, Okey. okey. Dan di sebelah meja ialah Cik Abdullah Awang. Cik Abdullah Awang pula ialah Kelab Radio Kawalan Pelangi JB. Bermakna akan kayu dari Johor Bahru ke Melaka. Johor Bahru ke Melaka. Dan juga Cik Nazri Samad ya. Ya, juga Salah merupakan seorang peserta. Tapi Cik Nazri adalah orang kelainan upaya. Ya, tapi masih lagi semangat, tetap kental. Okey, program ni bila akan bermula ya, agaknya? Program ni dia akan bermula pada 9 hari bulan. Kita akan mengayuh lagi pada Desa Mentari di Blok 6 Sunway. Dan kita menuju ke Putrajaya. Selepas ke Putrajaya kita terus ke Port Dickson. Dan Port Dickson kita akan berhenti di Sungai Udang. Sungai Udang dan seterusnya di Taman Rekreasi Aikro. Dan kita akan berjumpa grup lagi pada Johor Bahru, Pelangi di sana. Lepas tu kita akan terus ke Go-Kart. Meja memang selalu terlibat lama dah dalam aktiviti mengayuh ni? Saya pun memang terlibat juga dalam mengayuh ni. Pasal yang selepas tu kita gambar lagi pada Galeri Kelang, ke Galeri di Raja Kelang, ke Ipoh. Berapa ramai agaknya dah terlibat ni? Yang terlibat ni lagi pada grup, lagi pada Peradas mana Kuala Lumpur, pengayuh sahaja 150 orang. Dan ada lagi yang mengiring lah. Yang tak berkayuh dia mengiring untuk memeriahkan lagi program ni. Okey. Okey, dari Johor Bahru pula. Dari mana pusat berkumpulnya ya? Kita akan bermula dari Danga Bay yang akan dirasmikan oleh Duli Yang Amat Mulia Raja Muda Johor pada sebelah pagi dari jam 8. Kemudian berkayuh ke UTM Skudai dan seterusnya ke Muzium Nenas Pontian dan di Taman Rekreasi Pontian di Sungai Rambah. Lepas tu kita akan naik ke hentian mahkota di Batu Pahat dan terus ke Taman Rekreasi Air Panas Sungai Gresik Muar. Dan ada satu majlis penyerahan bendera di sempadan negeri Johor dengan Melaka di dataran Kesang dan Sungai Rambai. Dan kami akan bergabung dengan rakan-rakan Peradas di hutan Lipur Aikro dan terus ke Lita Go-Kart yang akan disambut oleh Ketua Menteri Melaka. Ya, lihat pada baju tu ada nama sambaran. Apa tu? Pak Lah. Okey. Okey, memang mewakili negeri masing-masing lah, kita nampak pada pakaian. Okey, kita nak tanya lah siapa? Nazri. Nazri mungkin dah lama ke terlibat, patut ada keinginan lagi. Yalah, masa kecil-kecil dulu ada jugalah berkayuh basikal. Macam Cik kata tadi di kampung-kampung lah. Dan dah lama juga tak mengayuh. Jadi, tapi ini adalah program kedua. Program kami dari Persatuan Rekreasi dan Sukan Cacat Penglihatan Kuala Lumpur lah. Ringkasnya PRSCPKL ni bergabung mengintegrasikan diri kami dengan Peradas ni. Yang mana program pertama dari Galeri di Raja Kelang ke Ipoh pun kami join jugalah. Dan ini kali kedua. Dah ramai yang tanya. Ramai tanya macam mana Nazri nak mengayuh kalau tidak dapat melihat. Ya. Baik. Bagi golongan orang upaya penglihatan ni, kita menggunakan basikal yang mana dia ditunggangi oleh dua orang lah. Yang dinamakan tandem. Basikal tandem ni, yang mana di pengayuh hadapannya terdiri pada golongan yang normal. Sama ada kalau dalam konteks ni ahli bersekutu kita orang. Dan kita orang turut membantu pengayuh hadapan ni berkayuh juga di belakang. Dia ada dua dan situ.
Wah, tu momentum kena sama tu Ya. Tu. Tak apa, boleh skip sikit. Lepas boleh. Maybe sudut belakang. So daripada Nazri, rakan-rakan yang lain ada Ya, juga yang dari persatuan TRS CPKL ni kita ada lebih kurang 20 orang peserta, tetapi basikalnya buat sementara ni ini pun persatuan kita pinjam, ada 12 buah basikal lah, insya-Allah akan turut serta pada minggu ni. Sebagai permulaan pinjam lain nanti ya, insya-Allah itulah kita mengharap dan mengalukan lah kalau ada yang sudi kau sponsor. InsyaAllah. Tapi sebab ni kan program melibatkan ramai ramai. Jadi pastinya kawalan trafik juga begitu penting sekali. nak memastikan sini selamat. Kita memang dapat bantuan daripada polis di Raja Malaysia lah untuk mengkoordinasikan semasa kita berkayuh. Jadi rasa keselamatan tidak menjadi masalah. Macam tu. Saya kalau tengok tak tahu lah di kawasan perumahan saya tu adalah juga buat trail Trail, ya. trail kan. Ya. Basikal tu seronok boleh tengok segerombolan tu. Tapi memanglah mereka mengamalkan kayuhan yang selamat Masa lah. setiap transit tu, masa berhenti tu, berhenti berapa lama ataupun memang ada aktiviti ke dia Ada sebut? aktiviti ke setiap lokasi yang berhenti? Ada. Kita akan berhenti 6 pit stop lah semua. Masa tu kita berhenti, kita akan minum, berehat sekejap. Lepas tu kita akan, kalau ada apa masalah, kita akan perbaiki apa mana basikal yang rosak tu kita repair. Lepas tu kita akan terus lagi ke pit stop seterusnya. Macam tu. Jadi yang semuda-mudanya berapa yang tiba? Usia Ada melibatkan remaja ke yang 13 tahun. Macam di Johor, laluan Johor Melaka, kita ada kanak-kanak daripada sekolah Princess Elizabeth. Ada 5 orang yang juga cacat penglihatan yang turut serta. Jadi yang tua-tuanya Yang paling tua, yang paling senior? 80 tahun ya. 80 ya. Sebab masa kami ke Ipoh, yang paling tua sekali 71. 80. 71 tu pun dia kaya road bike lah. Bukan mountain bike, road bike. Saya kalau yang tante tahu bike aja. Road bike ke apa bike ke nampak sama je. Ini dibawakan 2. Ini memang Ini betul akan contoh lah ni, digunakan nantilah. Dia akan gunakan semasa Kira berkayuh. macam kalau basikal cabut tak boleh lah basikal tua. Ya, sebab jadi proses kayuhan tu dia bukanlah seperti berlumba laju ya. Kalau ada Lebih siapa kepada minat nak relax. menyertai ni, Ada macam ni lagi ke peluang? Fitri kata tak pernah kayu kat sini. Ada lah, tapi Sana lah jauh dah sini. tapi Oh boleh? Boleh, tak jadi masalah. okey. Kita Asalkan ada basikal. asalkan ada basikal. basikal tu pun jangan sembarang nanti AB pula pancing jenuh lah pelan. Tunggu lah. Okey. Maknanya perempuan pun boleh masuk lah. Ramai. Ya ramai. Nazri pun mesti tak sabar Nazri ya. Teruja Rasa tak sabar ni. Oh, ya ke? Ya, insyaAllah sihat stamina. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan. Apakah mungkin daripada Jom Kayu 2 ni, kita boleh nampak juga mengenai pasti mereka yang berbakat untuk serius dalam sukan berbasikal ni? Ya? Mungkin Peluang lah. Kita dapat juga penyertaan dari Persatuan Lumba Basikal Negeri Johor. Jadi memang mereka menjadikan program-program seperti ini sebagai satu landasan untuk mereka praktis, dan dari situ bakat-bakat ni akan timbul penyertaan yang ramai macam tu. Jadi kalau mengikut keseluruhan penyertaan ni, kita dari Johor kita ada 150 orang pengayuh. itu macam mana pecah-pecahkan ni? Tak, dia go in one group. Itulah betul ada perlu kawalan trafik tu. Ya. Kita dapat juga bantuan daripada Persatuan Motosikal Mahkota Biker Johor selama 40 orang. Jadi dia membantu kita untuk mengawal di persimpangan selain daripada bantuan daripada PDRM lah. Ya. Kami ucapkan selamat berkayuh. Selamat berkayuh. Selamat semuanya insya-Allah. Dan juga bergembira juga ni, aktiviti yang positif memang kita sentiasa sokong. Okey, terima kasih kepada semua tamu kita. Meja, kepada Pak La. Pak La dan juga kepada Nazri. Itu dia. Jom Dan selepas Kayu ni daripada arena perkayuhan ke arena akan lukisan